Kalau seseorang tu mati, dia meninggalkan harta. Ya, harta tu memang dia punya, milik dia. Contoh dia pada hari mati dia ada duit simpanan, ada rumah, ada kereta. Semua tu siapa punya? Si mati punya. Kereta dia punya, rumah dia punya, duit dia punya. Jadi bila berlaku kematian tuan-tuan, semua harta tu kita tak, bila kita mati tak masuk kubur. Dan harta tu menjadi harta pusaka. Duit simpanan tu menjadi harta pusaka, rumah menjadi harta pusaka, tanah jadi harta pusaka, kereta jadi harta pusaka. Semua harta tu wajib diuruskan dan dibagikan kepada wali yang berhak mengikut hukum para faraid. Wajib. Faraid mesti didahulukan atas sekali, wajib. Sebab tu tak boleh kata tak bayarlah bagi faraid ni, bagilah sama ada. Tak boleh tuan-tuan. Mesti faraid dulu. Selepas semua dah tahu hak masing-masing, bahagian mereka mengikut hukum faraid. Kalau ada cadangan pada mana-mana waris, nak bagi muafakat ke, nak bagi sama, itu selepas dah diterangkan bahagian mereka mengikut faraid. Yang banyak berlaku tuan-tuan, bahagian mereka tu tak dijelaskan mengikut faraid, tak diterang pun. Berapa bahagian isteri si mati, berapa bahagian mak dia, berapa bahagian bapak dia, berapa bahagian anak dia. Tiba-tiba nak bagi muafakat, faraid tak dijelaskan. Tak boleh. Faraid mesti dijelaskan dulu, diterangkan dulu kepada semua wali yang berhak. Apa tak tuan-tuan? Dan ini merupakan perintah Allah, tak boleh dicabar. Quran sebut satu persatu, tak boleh dicabar tuan-tuan. Boleh kata tak setujulah bagi faraid, saya tak setuju nak bagi kat mak mentua saya 1/6, saya nak cabar mahkamah. Tak boleh tuan-tuan. Itu hukum Tuhan. Macam Allah perintahkan keparduan solat, keparduan puasa, boleh kita cabar? Tak boleh.